Okay, hai semua. Saya Shana. Saya adalah host anda untuk Sis Boleh Sembang Podcast. And dekat sini kita ada wanita kental iaitu rakan pengantar dan rakan pemandu kita, Kak Ida dan Kak Ann. Untuk segmen hari ini, kita akan sentuh sedikit pasal soal keselamatan dan soal kesihatan juga. And untuk mencari rezeki, kita perlukan badan dan minda yang kuat. Betul ke? Betul. Ya. Okey, dekat sini rakan pengantar kita, Kak Ida. Apa khabar Kak Ida? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Apa khabar? Khabar baik Kak Ida. Bila tengok Kak Ida, memang semua baik. Okey, Kak Ann, apa khabar? Rakan pengantar kita. Okey. So dekat sini saya nak tanya Kak Ida dan Kak Ann, berapa lama dah dengan Grab? Okey. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Samsidar. Semua kawan-kawan, rakan pemandu dan rakan penghantar pun kenal saya dengan sebutan Kak Ida. Saya dah jadi rakan penghantar ni semenjak Julai 2018. Sampailah ni lah, dan insya-Allah sampai lama lagi lah sebab saya suka dia fleksibel kan. Kak Ann? Apa tadi ya? Berapa lama Kak Ann dengan Grab? Lama tu sejak 2019 sampai sekarang. Sebagai? Sebagai rakan penghantar. Dari dulu lagi rakan Dari pengantar. dulu lagi. Okey. Kita rider. Okey, kalau kita cakap pasal rakan pengantar, rakan pemandu ride, apa experience yang menyeronokkan, yang bagi impact dekat anda semua? Pengalaman Kak Ida lah ya. Ya. Pertama sekali dulu Kak Ida dapat job pergi airport. Okey, masa tu dapat passenger orang Jepun tau. Dia sebenarnya masa tu dia dah bayar Grab Pay. Tetapi sebab dia nak habiskan duit ringgit dia bagi saya cash lagi. So, Kak Ida tak bagi tahu dia ke? Ada, dah bagi tahu dah bayar Grab Pay, tapi dia kata never mind katanya. Dia nak bagi saya cash. Banyak juga dia bagilah, pada saya banyaklah, campur berapa dengan ribu ke? Tak ada. Campur dengan duit-duit shilling dalam 100 jugalah. Rezeki lah tu. Rezeki tu lah seronok. Okey, macam mana Kak Ann pula? Apa experience yang menyeronokkan bagi impact dekat Kak sebagai rakan pengantar? Banyak. Daripada tak tahu jalan, jadi tahu jalan. Okey. Sebab sebelum ni saya bukan main area KL tau. Saya daripada Melaka. Orang Melaka lah ni. Saya daripada Melaka. Lepas tu pindah sini, main sini. Daripada tak tahu jalan. Daripada tahu kat mana ada anjing, tak tahu ada anjing. Kat mana ada lubang, tak tahu ada lubang. Jadi macam itulah. So pernah kena kejar anjing lah ni? Biasa. Banyak? Banyak. Anjing kejar saya kejar anjing tu balik. Macam-macam lah. Macam-macam ragam manusia. Faham. Okey, kalau kita cakap pasal bab kesihatan pula, apa pendapat Kak Ann dengan Kak Ida pasal kesihatan untuk wanita? Bagi dia jawab. Kalau macam saya, sebagai rider lah kan, kita kena hujan, kena panas, antibody kena kuat lah. Kan kalau kena hujan, kita demam kan. Jadi memang kena ada lah untuk health punya solution lah untuk kita terus sihat. Macam tu lah. Okey, saya curious sekarang ni. Kalau Kak ni rakan pengantar, selalu kena reda hujan, reda panas terik, semua tu. Macam mana Kak jaga kesihatan Kak? Ada tips tak untuk rakan pengantar di luar sana? Tips kita ikut pada ni lah. Kita pun ambil jadual kan. Kalau time hujan tu pandai-pandai lah. Beritahu customer ke kita lambat sebab hujan kan. Kan kena peti ke tak pasal pula kan. Time hujan kita stop dulu lah. Tapi selagi boleh jalan, kita jalan je. Faham. Pernah reda hujan lah? Biasa. Okey. Hujan lah paling best sebab order tengah laju. Okey, Kak Ida? Apa soalan tadi? Kak Ida pun dah lupa. Okey, bab kesihatan. Apa pendapat Kak Ida pasal kesihatan wanita?
nak bagi tahu sebenarnya Kak Ida ni adalah pesakit kanser. Okay. Kak Ida kena kanser daripada tahun 2024. Tapi tak apa, walaupun saya pesakit kanser, saya tetap jadi driver Grab yang setia. Saya Ikon. sebab dia fleksibel kan, walaupun masa saya sakit saya tak memandu. Kalau saya sihat saya memandu. Mungkin kalau kerja lain saya nak kena cuti panjang lah. Faham. Kalau saya jadi pemandu Grab ni, saya seronok sangat. Waktu saya sakit tu saya macam sedih. Tapi bila saya hantar pergi sini, pergi sana, sebab jiwa saya suka pergi sini, pergi sana. Saya suka. So, saya nak tanya Kak, nak double confirm if you don't mind. Kak ni survivor cancer. Ya. Dah 2 tahun dah. Ya, betul. Okay, so sekarang ni kita tengah sembang dengan survivor cancer dengan wanita kental lah. Baik. Iron Lady lah. Betul tak? Betul. Okay. So, kita pergi ke segmen seterusnya. Kita akan buka kita punya kotak rakan Grab. Dekat sini kita ada beberapa kata kunci. Kak just ambil saja. Lepas tu ada topik, kita sembang pasal topik tu. Seorang satu ya, satu topik. Baik. Boleh? Okay. So, Kejam mata. mari Kak Ida. Ambil satu. Okay. Topik dia. Wow. Ketahanan mental. Okay. Ketahanan mental. Topik yang berat. Berat ni. Berat? Kenapa berat? Ketahanan mental ni. Ya. Maknanya kita kena banyak bersabar lah di masa passenger yang macam ni lah, macam tu lah. Yang kadang-kadang kita dah sampai tapi passenger tak ada lagi. Faham tak dekat situ? Lagi-lagi rumah yang tak ada tempat pick up point. Faham. Alasannya, Kak tunggu kejap ya, saya turun, lift masalah ini. So passenger tak ada dekat pick up location Ya, lah. masa tu kita, ya Allah, kenapalah korang ni dah sampai bawah baru order. Kenapa tak buat macam tu? Ini dekat atas dah order. Kadang-kadang baru nak pakai kasut, nak tutup pintu, nak tunggu lift. Faham? So ketahanan mental ni, macam mana Kak akan you akan encounter a lot of issue, right? Boleh tak jangan cakap English dengan saya? Sorry Kakak. Sorry Kakak. Okay. So macam mana practice ketahanan mental ni? Kita kena banyak bersabar lah, Shanas. Okay. Kak, Banyak bersabar. Banyak bersabar. Kita kena sabar. Kadang-kadang bila dia dah sampai, saya bagi tahu juga, lain kali dah sampai bawah baru order. Jangan order dari atas. Kesian kita ni. Kalau ada tempat pick up point, tak apa. Kita boleh tunggu. Akak tunggu, dek. Kalau tak ada tempat pick up point, akak tak boleh tunggu, dek. Akak nak kena pusing. Kadang-kadang parking kan, jalan sehala ni, parking sampai triple. Macam mana akak nak pergi balik ke situ, dek? Oi. Lain kali adik nak order, kena sampai pick up point baru order. Jangan bagi mental akak, adik. Okay. So, Kak ada experience tak pasal ketahanan mental ni? Macam ada passenger yang memang test kesabaran Kak tak? Ada. Tapi apa pun kita kena bersabar sebab passenger sentiasa betul. Passenger sentiasa betul. Sabar je lah. Dia cakap apa pun iyakan je lah. Jumpa masa tu je. Lain kali pun tak jumpa dah. Iyakan je. Apa dia cakap iyakan je. Okay, faham. Okay, kita pergi dekat Kak Ann. Jom. Diseram. Alamak.
Flexibility Topik? ni datang apa? Tengok. Okay, apa yang kau faham pasal flexibility? Tiba-tiba bila flexibility ni apa lah? Flexibility tu kak ada freedom untuk buat choice kak. So, biar saya tanya soalan Okay. untuk kak faham. Flexibility ni kak dekat platform Grab, right? Ya. Yeah. Kak ada choice untuk kak buat pilihan tak? Pukul berapa kak nak online, okay. pukul berapa kak nak buat job untuk hantar delivery dan sebagainya. Okay, kalau macam flexibility, okay, Grab ni dia ada dua cara. Satu kita boleh ambil jadual, satu kita open. Okay. Ikut masa kita. Bila masa kita nak kerja, kita kerja. Kalau kita ambil jadual, kita kena on time lah. Okay. Kena ada disiplin pada diri sendirilah. Kalau macam open tu memang ujung dunia ni sampai ujung dunia sana kau kena hantar. Dia macam itu lah. Okay. So, untuk flexibility ni, right? Dalam hidup kak, as a mother and as a rakan pengantar, right? Kak rasa kak dekat Grab ni dia bagi flexibility tak untuk kak untuk buat job ni? Sangat-sangat ada. Kita bagi pilihan tau untuk cari rezeki lebih lah macam itu. Okay. Sebab kita ikut masa kita. Okay, time kita ambil jadual, kita boleh ambil jadual, kita boleh fitkan masa tu. Untuk apa, pukul apa. Jadi dia tak mengganggu lah. Memang cukup membantulah. Pada Kak Ida, bawa Grab ni sama ada driver atau rakan penghantar memang fleksibel. Kita boleh buat time pagi ke, kalau kau nak keluar pagi kau boleh keluar, atau kau nak tidur dulu, kau nak keluar tengah hari pun boleh, atau esok ni nak pakai duit ni, so nak kayuh malam pun boleh, kita panggil kayuh. Kita pemandu driver ni kita panggil kayuh, kalau dia orang panggil cedok. So kalau esok nak pakai duit lah RM50, so boleh lah. Nah, pukul 12 malam pun Kak Ida boleh keluar ni nak cari duit untuk besok nak pakai. Itulah fleksibel pada Kak Ida. Lagi kalau bulan puasa ni. Siang kita penat tau, panas. Jadi siang kita relax kat rumah, masak-masak, malam baru kita Cedok. Yes. Untuk orang sahur, lagi Faham. sejuk. So macam mana, okay, kalau, sorry lah saya tanya banyak soalan kan. Income flexibility dekat sini, kita bagi freedom tak? Kak buat berapa banyak cedok pun, Kak dapat income. Ya, betul. Satu lagi, dia ada bonus. Kan, bonus yang panggil Insentif. Insentif. Tiba. Insentif. Lagi-lagi kalau time macam gini, dia kalau seminggu tu adalah dia bagi kita manis-manis. Itu yang seronoknya sebenarnya kat Grab ni. So apa advice Kak untuk rakan pengantar dekat luar sana pasal I wanita, I tak boleh buat sebagai rider dekat Grab. Wah, soalan menarik. Memang tak semua orang boleh buat sebenarnya, tapi perempuan boleh buat. Okay. Macam mana lelaki boleh buat, perempuan boleh buat, sebab dia macam naik on kita, dia sampai je sebenarnya. Kita minat kita, masa kita, lepas tu kita punya income, berapa kita nak pun kita boleh target. Macam itu lah. Faham. Okay, Kak Ida, saya nak tanya soalan ni. As a rakan pemandu, right? Ada wanita yang kata, saya tak boleh drive malam sebab saya takut. Saya takut nak drive malam. Keselamatan saya terjejas ke anything. Apa nasihat Kak? Pada Kak Ida rajin buat malam. Okay. Sebab malam tak panas, tak jam. Saya sukalah buat malam. Dan pasal keselamatan, insya-Allah lah, kalau dekat Malaysia ni insya-Allah tak ada apa. Kak Ida bawa jadi Grab driver ni dah 8 tahun. Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. Alhamdulillah. Lepas tu kita ada panggil safety ada dalam app tu. So dia boleh kalau ada apa yang berlaku, dia boleh record percakapan kita dalam app tu. Audio protect. Apa tadi?
Audio Protect Kak Audio Ida. Protect. Audio Protect. So kalau apa berlaku dia ada record tu. Itu dalam app ada Audio Protect. Okay. Dia boleh detect kita kat mana. Ya, Kes betul. Tiba-tiba hilang di radar. Mana last location kita pun boleh detect. Betul Kak En. Okay. So, okay. Dah since 2018, 2019. Yeah. So, anda semua wanita kental. So, anda dah bagi advice to people. Kita ada banyak safety features dalam app kita. How about kesihatan? Kesihatan kita memang penting, right? As a wanita. So, pernah tak both of you pernah tak attend kita punya Sis Boleh punya yang fokus dengan kesihatan? Event. Event acara ke or majlis ke yang kita sediakan untuk wanita, rakan wanita. Banyak Kedah kan. Banyak Kedah lah jawab. Kedah. Dia terus Kau pas memang. kan? Kau memang. Kita Grab selalu buat event untuk khususnya lah untuk wanita. Sebab baru-baru ni pun 2 hari lepas. ya, ada pergi ke kan? Tak. Kenapa? Orang tak jemput. Kalau lepas ada atau Ya, tak ada. Kek Ida pun macam tu juga. Tahun ni tak dapat. Dekat sikit Kak. Dekat sikit. Sebab jemputan tu melalui apps Tak kan. buka pun app kita pergi cedok. Kesian. Kita ni berempit je. Mana sempat nak tengok benda tu. Apa soalan tadi? Kek Ida dah lupa dah. Pernah tak attend Sis Boleh punya majlis yang fokus dekat kesihatan, keselamatan dan sebagainya? Ada. Kek Ida nak jawab macam mana? Tahun lepas ada kan untuk yang kanser punya kan? Betul. Ya, Ujung saya tahun, baru ingat. ujung tahun. Ada. Masa tu untuk breast cancer, cancer usus, ada Grab ada buat. Saya ada pergi masa tu. Ada saya pergi. Saya memang tengok Kak Ida memang rajin nak datang Sis Boleh punya. Saya adalah orang paling rajin pergi event. Janji orang jemput. Kalau diundang. Jadi orang jemput. Memang saya support. Okey, Kak Ann dan Kak Ida. Kita dah sembang pasal kesihatan. Kita dah sembang pasal keselamatan juga. So, kita pergi ke segmen seterusnya. Iaitu kita same game. Ada kata kunci dekat sini. Bab dia pasal keselamatan. So, Kak Ida dengan Kak Ann akan pilih satu kata kunci and we talk about it. Okay? Okay. Jom kita pergi tengok apa yang ni. Kak Ida dulu ah. Baik. Okay. Servis pada waktu malam. Okay, topik yang memang how to say menarik sebab sekarang ni banyak wanita yang takut nak drive sebelah malam. And diorang tak ada confident, diorang rasa macam nak drive malam ada banyak ancaman terhadap keselamatan mereka. So, apa pendapat Kak? Pada Kek Ida, yang pertama kau jangan mengundang. Faham tak mengundang? Mengundang tu macam mana mengundang tu? Saya Mengundang, banyak. kau jangan pakai cincin besar-besar macam Mak Datin. Macam perempuan kan. Mami Jarum. Perempuan kan nak menayang lah. Kau jangan mengundang. Okay. Yang itu betul. I cakap serius. Ya. Walaupun lawak. Jangan. Kau jangan mengundang. Kau Okay. kena pakai jam je lah. Macam tu macam Kek Ida kan. Okay. Tak payah pakai. Dia akan mengundang. Mula-mula orang tak ada niat tapi dia tengok ada peluang, dia boleh jadi ada niat tak baik tu boleh datang. So kau jangan mengundang, kau tak payah pakai barang kemas. Faham. Lepas tu kalau passenger tu lelaki, kalau boleh tak payah cakap banyak lah. Cakap penting saya hi. Tak bolehlah nampak kita sombong kan. Kita kenalah tegur passenger tu.
Lagi-lagi malam. Tapi Kak Ida memang suka bawa malam. Shanas. So saya nak faham Kak. Kak Ida kata suka drive malam. Why? Sebab malam tak jam. Itu tadi dah kata dah. Memang so itu, how about perangai passenger pula? Adakah diorang ni friendly ke? Selalu dia orang tak cakap banyak. Kecuali orang mabuk. Orang mabuk dia suka cakap banyak. Tapi mabuk okey. Dia tak kacau kita pun. Kak Ida sering bawa orang mabuk. Okey. Dia tak kacau kita pun. Cuma kadang dia suka cakap merepek-repek lah. Itu yang mabuk. Dia tahulah dia mabuk tahap macam mana. Okey Kak Ida, kalau Shana nak drive sebelah malam, apa safety feature yang Grab ada ni? Sekarang ni Grab ada bagi kamera kan untuk kita pemandu. Cuma Kak Ida belum dapat lagi. Bila Kak Ida boleh dapat? Oh Kak Ida. Soalan cepu emas tu. Kak Ida. Kak Ida ni take advantage kan sekarang. Kak Ida dah isi dah. Kak Ida dah isi dah. Dah isi. Tunggulah giliran Kak Ida. Berapa ratus wanita dekat luar sana Kak. Ya. Tapi Kak Ida ada juga pasang kamera sendiri. Cuma dah rosak. Kak Ida mengharap ni Grab bagi. Cepatlah Grab bagi. Faham. Kalau boleh yang motor pun bagilah sekali. Okay. Selain daripada dashcam, apa lagi Kak? Apa lagi? Tak ada apa sebenarnya. Senang sangat jadi Grab driver wanita ni senang. Kita boleh memandu. Kau tak payah cakap banyak. Cakap penting-penting saja. Kalau malam tengok pada passenger sendirilah. Tapi kalau passenger tu perempuan, bolehlah kita sembang lebih. Saya kalau passenger lelaki kurang sembang. Kalau perempuan saya okey. Tengok pada passenger tu. Kita kena kita cakap hi. Kalau dia respon maknanya dia nak bercakap dengan kita. So kita tak boring, dia pun tak boring. Kalau dia macam malah-malah nak jawab maknanya dia tak nak sembang dengan kita lah tu. Ya. Okay. So saya nak tanya Kak Ida, kita ada audio protect. Kita ada emergency contact yang kita boleh share location kita. Betul. Kalau kita rasa keselamatan kita tak terjamin ke or anything. And kita juga ada woman preferred di mana driver toggle on saja dia akan dapat passenger wanita saja. And a woman only rides yang 2 hari lepas kita launch. Kalau kita dah ada banyak safety feature dekat sini, right? So apa pendapat Kak? Lagi confident Kak? Lagi Kak confident. nak drive? Betul, lagi confident. Grab ni sebenarnya dia bagi kita pada pemandu wanita lebih confident time kita buat kerja. Dengan ada tadi audio protect, dengan ada tadi emergency call, dengan ada live location. Semua benda tu adalah dia sebenarnya macam Grab ni nak suruh pemandu wanita aja yang bekerja ke apa. Dia lebih utamakan kepada wanita. Bagusnya Grab ni. Okay, kita tengok kita pergi dekat Kak Ann pula. Okay. Kak Ann, pilih. Tara. Wow, kecemasan. Soalan yang cepu emas. untuk Kak Ann. Okay, apa yang Kak Ann faham pasal kecemasan? Kecemasan ni untuk rider or orang sekeliling? Rider dulu. Okey, rider Ya. Kalau kecemasan untuk rider okey. Kalau macam rider ni dia memang terdedah dengan berlakunya risiko kemalangan. Lagi kita bawa motor kan. Cilok-cilok jam-jam selip bulan kita pun terbongkang jatuh kan. Okey, kalau misalnya untuk rider kita tengah on job, ada order, berlakulah kecelakaan macam kan, accident dengan bawa makanan customer kan. Jadi kita boleh chat CS untuk bagi tahu yang kita ni dalam keadaan kecelakaan lah. Kat situ CS akan bagi respon lah untuk beri bantuan nak settlekan penghantaran tu macam mana. Dia bagi solution lah untuk kalau benda tu elok mungkin dia akan cancelkan, tak pun ada rakan-rakan penghantar terdekat tu akan backup kita. Dari situ. Faham? Yang satu lagi tu,
Kak pernah ada kecemasan tak dalam journey yang Kak jadi rakan pengantar? Maksudnya macam mana tu? Macam contohnya, selama Kak jadi rakan pengantar, right? Pernah tak ada emergency yang libatkan Kak? Contohnya Maksudnya saya accident. Oh, banyak kali. Banyak kali? Banyak kali patah riuk sampai. Sering jatuh. Sering tu tak adalah. Dia sometimes setiap tahun tu ada sekali dia tinggalkan kenangan. Sebab bontok kereta. Okay. Kereta langgar kita. Kadang-kadang kesilapan kita pun kita tak tahu kan kecelakaan kan. Okay. Sering kali. Yang latest tahun lepas bulan 6 saya 3 bulan tak boleh bawa motor. Motor injure ke atau Kak? Kedua-duanya sekali. Oh. Saya tak boleh bangun lama. Otot kaki koyak dengan otot peha koyak. Claim perkeso ah. Claim. Lagi satu perkeso cover untuk rider. Faham. Dan pemandu. Apa? Pemandu Pemandu dan pengantar. Apa pemandu Okay, so kita juga ada insurans kan? Ada. Untuk rakan pengantar dan rakan pemandu. Bukan Tak lidah jatuh. Tak apa Kak, mari sini Kak. Okay, so emergency, pernah tak rakan pengantar yang lain yang met with kecemasan ni, Kak bantu? Selalu biasa. Kita sebagai pengantar ni alert dengan orang sekeliling. Okay. Walaupun dia bukan rakan pengantar, in case ada accident kita akan stop dulu, akan cuba bagi bantuan lah mana yang boleh. Selalu budak motor dia memang cepat. Kita tak boleh nak bantu. Apa kita akan call ambulans ke apa, kita nak angkat tak boleh kan. Betul. Patah tarik kan masalah. Betul. Jadi kita memang alert dengan orang sekeliling. Macam tu lah. Tak kisahlah apa pun. Betul Kak. Saya respect rakan pengantar. Dia selalu ada that gang yang dia akan bantu kalau ada yang tak ada minyak ke. Ya, betul. Puncture ke, dia orang Apa akan problem motor towing, ke, kita akan cuba bantu. Tak cuba kisahlah bantu. kalau lelaki perempuan. Jangan fikir perempuan tak boleh towing motor. Faham? That bonding of rakan pengantar memang Ya, ada. betul. Faham? Sekarang perempuan dengan lelaki dah sama level. Okay, faham. So, kita dah cakap pasal bab kesihatan. Kita dah cakap pasal keselamatan. Okay, untuk wanita. And kita juga dah cakap pasal acara dan majlis. Betul tak? Betul. So, untuk rakan pengantar atau rakan pemandu dekat luar sana, wanita, apa nasihat Kak semua? Jangan takut jadi rider. Acak-acak. Lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat. Iron ladies. Wow. Jangan pula sembang English dengan Kak Ida. Dia tak faham. Pada Kak Ida, kepada wanita-wanita di luar sana yang ada masa lebih tu, marilah register jadi Grab driver. Sebab kita jadi Grab driver ni dia fleksibel. Kau tak kayuh pagi kau boleh buat tengah hari atau malam petang pun boleh. Pasal keselamatan jangan risau. Malaysia ni aman, tak adalah nak macam orang nak buat jahat, tak ada. Okey je. Saya dah memandu 8 tahun dan saya sering buat malam. Alhamdulillah tak ada apa berlaku. Janji tadi itulah, kau jangan mengundang. Kau jangan mengundang. Jangan jadi mami jarum. Macam tu. Memandu ni jadi rakan jadi ladies driver ni seronok. Kita pun banyak community. Kadang-kadang kita ada group untuk saling share location. Bila apa-apa berlaku, kawan-kawan cepat datang. Kedah memang banyak group community untuk kalau apa-apa berlaku, contoh bateri kong ke, kawan cepat datang. Jangan risau. Oh, cakap pasal community pula. Kakak, dua orang ni ada dalam grup community tak? Ada? Rakan Grab, right? Ada. Facebook ataupun TikTok. Facebook, ada TikTok, Instagram. Tapi Instagram Kak Ida tak pandai sangat.
Dah makcik-makcik. Facebook boleh. Tak payah, Makcik-makcik kakak. Facebook ni ha. Wanita ni umur berapa banyak besar pun still young, 18. Okay. So itu saja segmen podcast kita. And terima kasih Kak Ida, Kak Ann sebab sudi datang untuk podcast Sis Boleh Sembang. Dan kita jumpa lagi di acara yang lain, majlis yang lain dan segmen yang lain. Okay? Terima kasih. Kak Ida pun nak cakap. Bye-bye. Oh, Kak Ida sorry. Kak Ida pun nak cakap terima kasih kepada Shahnaz dan tim semua jemput Kak Ida datang.